takut hipotesis korang tak signifikan lepas run bootstrapping? Tengok video ni. Pertama, buka perisian Smart PLS dan klik butang calculate. Then, pilih bootstrapping. Tetapkan subsamples mengikut keperluan anda. Pilih significance level kepada one tail kerana kita menguji hubungan secara langsung, direct test. Kemudian, tekan start calculation untuk memulakan analisis. Next, pergi ke graphical output dan lihat bahagian inner model. Nilai p-value akan dipaparkan. Ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dan perubahan. Seterusnya, tukar paparan kepada t-value dalam Smart PLS. Akhir sekali, untuk semak keputusan akhir, buka bahagian report dan pergi ke final result. Klik pada pulse coefficient untuk melihat nilai p-value. Warna hijau pada p-value 0.00 menunjukkan hubungan yang signifikan kerana nilai ini kurang daripada 0.05. Hipotesis dah signifikan? Save video ni untuk tulis bab 4.